sambung part 2, okay, untuk tips praktikal. Jadi first, kita straight to the point. I malah nak blebel sebab ada orang kata akak terlalu banyak sangat blebel. Okay, fine. I masuk satu persatu tanpa ada huraian ataupun contoh, okay? Okay. So yang pertama, tips daripada I, time management, which mean like korang tolong waktu weekend, Sabtu ataupun Ahad, ambil 1 jam ke 1 jam setengah. Tolong ambil kumpul semua baju-baju kurung dan tudung, seluar, baju PJ, semua tu korang gosok dalam masa 1 jam ke 1 jam setengah tu. Macam I jujur cakap, daripada I tahun 1 sampai dah tahun ke-5 habis IPG, I memang jenis gosok baju seminggu terus, 2 minggu terus, kadang-kadang sampai 1 bulan punya baju. I kan ada banyak baju, Alhamdulillah. I ada banyak sangat baju yang berbeza-beza, tudung yang berbeza-beza. So I kumpul, I mix and match kan, outfit baju ni nak dengan tudung apa, outfit kurung ni nak pakai dengan tudung apa. So I akan buat macam tu, and then I terus hanger pergi bilik sereka. Aku spendkan masa sekurang-kurangnya 2 jam untuk sereka baju yang berbelah-belah pasang itu. So benda tu bagi aku nak spend masa aku dekat bilik sereka tu sekali tu je dalam masa 2 minggu ataupun seminggu tu. Aku tak nak datang banyak-banyak kali. Macam I tengok ramai orang selalu buat, malam ni gosok, besok nak pakai baju tu, malam ni gosok, besok nak pakai baju tu. I tak suka actually macam tu punya style. I jenis suka bila I dah buka plug iron tu, I akan gosok semua baju-baju untuk 1 minggu tu, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Tapi kadang-kadang aku kalau tak ada benda nak buat, aku terlalu bosan dengan hidup aku dekat IPG ke duduk asrama tu. Apa yang aku buat, aku akan kumpul semua baju-baju kurung aku dalam almari I. Semuanya baju yang bergosok, dan tudung I gantung dekat luar-luar tu. Semua tudung I pun dah bergosok. I jenis macam tu. Memang kalau sekali sereka, aku akan gosok semua. Aku tak akan gosok sikit-sikit. Tak, aku bukan jadi macam tu. So dekat situ I jimat banyak gila masa waktu praktikum. Orang lain sibuk nak kena gosok baju lepas buat BBM kan. Tak, aku sibuk buat RPH je waktu malam. Gosok baju, gosok tudung, tak ada dah waktu tu. Malam tu aku memang buat RPH, aku buat BBM, aku sediakan hadiah, sediakan stiker ganjaran, buat macam-macam lagi supaya malam tu rasa panjang. Tak rasa macam banyak sangat hutang. Kadang-kadang, jujur cakap, kadang-kadang bila I dah start buat kerja waktu maghrib kan, I akan solat drag lambat sangat sampai pukul 11 sampai pukul 12. Memang macam tu sebab I dah fokus buat benda tu, I susah nak tinggalkan. Selagi I tak siapkan BBM yang I tengah buat tu, I rasa macam nanti I lupa, faham tak? Nanti I lupa idea yang BBM yang I nak buat tu. I akan solat pukul 11, pukul 12 macam tu. And then I dah tak ada masa, I dah penat. Bila I dah siap je BBM ataupun RPG yang I buat, I terus solat je, dah basuh badan, dah mandi, dah cuci muka, I akan terus tidur. I dah tak sempat dah nak fikir pasal baju untuk pakai esok. That's why I sejenis